Kalau namanya bukan bodoh, nama apa, Pak? Ha? Oh, tak ada kapal minyak yang ikut Selat Hormuz. Ini Malaysia satu-satu negara di dunia yang ambil keputusan turunkan harga minyak. Masih duk main lagi. Hari ini menang, esok minyak turun. Pakai otak lah, tak baca ke? Bila saya sebut tak nampak, kita tengok adakah Perdana Menteri ni cakap orang buta. Aku ambil cakap sikit, satu dua perkataan. Yang kamu sapu beliun-beliun, okey? Sapu ratus-ratus juta, diam. Tapi bila saya sebut tentang fikirlah, pakai otak, salah. Mana boleh Perdana Menteri harus cakap sopan santun. Fikirlah, ada masa kita sopan santun. Tengok cara dia maki hamun kita menjadi parlimen. Ya, tak peduli fakta, tak peduli. Tengok macam cerita ni. Kalau namanya bukan bodoh, nama apa, Pak? Oh, tak ada kapal minyak yang ikut Selat Hormuz. Selat apa? Ini dia. Oh, politik kita ni. Dan kita, jangan tegur. Jangan. Ada yang minta maaf? Dah silap? Tak ada. Dia tuduh 1001 tuduhan kepada kita. Ada dia kata, I'm sorry, terlajak. Tak ada. Ya. Jadi tak ikut. Dia mana minyak kita tak ada. Orang kata minyak kita dah ada. Yang naik baru. Pasal apa boleh naik minyak sekarang? I mean basic economics tu pun, ya Allah, is a problem. Jadi macam mana? Saya bukan salah mereka je. Ini orang kita pun kena dengar juga. Pasal mereka tak jawab. Tak tahu baca. Tak tahu tanya. Mana boleh diam nanti bila? Tahun 2030. Ini saya nak cabar rakan-rakan Terengganu. Semangat nampak dah ada. Kehadiran dah ramai. Bila lagi? Time lawan tetap. Baru boleh. I tell you, tadi macam likang pun boleh tahan semangat pula dah. Mana?